Ramai orang muda lupa untuk buat simpanan masa depan. Ini adalah fakta yang ramai kita kena tahu. Menurut laporan Institut Penyelidikan Khazanah 2024, lebih daripada 90% pencarum KWSP bawah 30 tahun belum cukup simpanan untuk capai target RM240,000 sebelum umur 55. Survey Bank Pembangunan Asia dan Universiti Melaya tahun 2023 pula menunjukkan hampir 2/3 rakyat Malaysia tak mengutamakan simpanan persaraan dan 26% pula kata mungkin kena kerja sampai bila-bila. Waktu tua sepatutnya masa untuk kita bebas ya tuan dan puan. Duit ada, masa pun ada. Tapi ramai yang kurang persiapan kewangan masa waktu muda. Akhirnya hidup susah bila sudah tua. Miskin masa muda boleh belajar, tapi miskin masa tua memang sangat susah. Kudrat dah tak ada untuk bekerja, sedangkan kita perlukan wang untuk kos sara hidup. Kalau anda mula simpan dari usia 20 tahun dengan cuba RM300 sebulan, bila sampai umur 60 tahun, simpanan boleh jadi lebih untuk dana persaraan yang selesa untuk tuan dan puan insya-Allah. Caranya mudah saja, simpan emas fizikal melalui akaun emas JAP. Tak ada komitmen dan harga emas naik secara purata 10% setahun. Ramai dah berjaya sebab faham dengan fungsi emas sebagai simpanan mereka. Bukan sebab untung semata-mata. Harap perkongsian ini bermanfaat. Kalau anda nak mula simpan emas ataupun tukar simpanan-simpanan lain ke dalam bentuk emas fizikal, boleh rujuk pin video saya untuk langkah mudah daftar akaun emas Public Gold. Boleh juga hubungi saya untuk dapatkan bimbingan terus daripada saya dengan klik link di profil saya. Saya akan bantu tuan-puan sebaiknya.